stay silent, diam. And then the next day, she apologized to me. Putri Balkis. She made a video where she apologized to me, and I just feel even bad because I yang tersalah. I yang cakap salah. But it's not. Podcast Mia Sarah cetus spekulasi Aznil Nawawi beri penjelasan ia dirakam sebelum kejadian. Penyampai radio dan pengacara Dato' Aznil Haji Nawawi tampil memberi penjelasan susulan konten video podcast bersama pelakon sensasi Mia Sarah Nasuha yang telah menimbulkan pelbagai spekulasi. Menerusi ciapan di platform Tweet, Aznil menjelaskan podcast tersebut dirakam lebih awal sebelum isu antara Mia dan pelakon Putri Balkis mula hangat di media sosial. Tambah Aznil, tindakan menjemput Mia untuk podcast Kita-Kita Aja itu adalah untuk mendapatkan kenyataan lanjutnya mengenai isu yang mengatakan dia masih dibayangi dengan pelakon kanak-kanak. Podcast ini dirakam selepas Mia Sarah membuat kenyataan yang sedih diberi watak kanak-kanak sahaja. Podcast ini jemput Mia untuk mengambil kenyataan lanjut berhubung isu tersebut dan ia dirakam sebelum kes bersama Putri Balkis meledak. Sejak kebelakangan ini, nama Akish hangat menjadi sebutan ramai di media sosial selepas dia mendakwa menjadi mangsa buli aktris Mia Sarah Nasuha selain didakwa pernah difitnah dan diperangkap oleh individu sama. Keadaan menjadi semakin tegang apabila Akish menuntut Mia untuk segera memohon maaf kepadanya termasuk ibunya Nora Shikin. Bagaimanapun, Mia sehingga kini masih mendiamkan diri meskipun pelbagai dakwaan liar berkaitannya tular di media sosial. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.